Pernah tak anda rasa macam bateri telefon anda 100% penuh pada waktu pagi, tiba-tiba jadi 10% selepas satu panggilan telefon dengan kawan? Bukan penat fizikal, ini penat yang lebih mendalam. Penat mental, kekosongan emosi yang membuatkan anda mempersoalkan kewarasan diri sendiri. Anda mungkin sedang berhadapan dengan seorang penyedut tenaga. Mereka bukan raksasa dari filem seram. Mereka adalah manusia biasa, selalunya menyamar sebagai rakan baik. Mereka pakar dalam satu permainan licik. Permainan mengeksploitasi sistem operasi otak anda. Otak kita secara semula jadi cenderung kepada empati dan hubungan sosial. Ini adalah ciri untuk kelangsungan hidup. Kita mahu menolong, kita mahu difahami. Penyedut tenaga faham perkara ini. Bukan secara sedar, mungkin ia adalah naluri. Mereka menggunakan bug dalam sistem kita untuk keuntungan peribadi mereka. Hari ini, kita akan bedah siasat 4 strategi paling halus yang mereka gunakan supaya anda boleh kenal pasti coraknya dan melindungi aset paling berharga anda, tenaga mental anda. Strategi pertama, mangsa abadi. Pernah ada kawan yang hidupnya sentiasa dilanda krisis? Hari ini kereta rosak. Esok, bos marah. Lusa, mereka bertengkar dengan jiran. Setiap perbualan bermula dengan keluhan. Mereka tidak mencari penyelesaian. Mereka mencari perhatian dan simpati. Bagaimana ini mengeksploitasi otak anda? Ia mengaktifkan suis penyelamat kita. Otak kita melepaskan oksitosin, hormon ikatan, membuatkan kita rasa perlu untuk memperbaiki keadaan mereka. Anda memberi nasihat. Mereka ada 1001 alasan mengapa nasihat anda tidak akan berkesan. Ya, tapi adalah frasa kegemaran mereka. Akhirnya, anda yang rasa bersalah dan tidak berdaya, manakala mereka telah berjaya memindahkan emosi negatif mereka kepada anda. Misi tercapai. Strategi kedua, pengkritik halus. Mereka ini pakar dalam pujian yang menyakitkan hati. Baju baru kau cantik. Berani betul kau pakai warna terang macam tu. Atau, wow, tahniah atas kenaikan pangkat. Mesti banyak kerja kan? Sampai tak ada masa untuk diri sendiri. Setiap kejayaan anda akan disambut dengan peringatan tentang kos atau kelemahannya. Ia diselindungkan sebagai keprihatinan. Bagaimana ini berfungsi? Ia mensasarkan amigdala anda, pusat ketakutan dan keraguan dalam otak. Kritikan halus ini menanam benih keraguan diri. Semakin anda ragu-ragu pada diri sendiri, semakin anda memerlukan pengesahan luaran. Dan siapa yang sedia menawarkannya? Sudah tentu si pengkritik itu. Anda terperangkap dalam kitaran. Mereka membuat anda rasa rendah diri. Kemudian mereka menyelamatkan anda dengan kelulusan mereka. Ia adalah satu bentuk kawalan yang sangat berkesan. Strategi ketiga, akauntan emosi. Orang ini mengingati setiap perkara baik yang pernah mereka lakukan untuk anda. Setiap tumpangan kereta, setiap belanja makan, setiap minit mereka mendengar masalah anda. Semua ini disimpan dalam ledjar mental mereka dan mereka tidak akan teragak-agak untuk membentangkannya apabila mereka mahukan sesuatu daripada anda. Ingat tak masa aku tolong kau pindah rumah dulu? Sekarang aku nak minta tolong sikit. Ini mengeksploitasi prinsip timbal balas, reciprocity principle. Otak kita diprogramkan untuk mahu membalas budi. Ia adalah gam sosial yang menyatukan masyarakat. Akauntan emosi mengubah prinsip ini menjadi senjata. Mereka memberi bukan kerana ikhlas, tetapi sebagai satu pelaburan untuk menuntut sesuatu yang lebih besar pada masa hadapan. Anda akhirnya melakukan perkara yang anda tidak mahu lakukan, bukan kerana anda mahu, tetapi kerana rasa terhutang budi. Ini bukan persahabatan. Ini adalah transaksi. Strategi keempat, magnet drama. Orang ini hidup untuk kekecohan. Jika tiada drama, mereka akan menciptanya. Mereka suka bergosip, memutarbelikkan cerita dan melaga-lagakan orang. Mereka akan datang kepada anda dengan cerita sensasi. Kau tahu tak si A cakap apa pasal kau? Tapi jangan bagi tahu, dia aku yang cerita ya. Mengapa kita tertarik? Otak kita ketagih pada kebaharuan dan maklumat sosial. Gosip pada zaman purba
adalah alat penting untuk mengetahui siapa yang boleh dipercayai dalam suku kaum. Magnet drama mengeksploitasi naluri ini. Mereka meletakkan diri mereka di tengah-tengah aliran maklumat, menjadikan diri mereka kelihatan penting dan berkuasa. Anda akhirnya terheret ke dalam konflik yang tidak perlu. Tenaga anda dihabiskan untuk memadamkan api yang mereka nyalakan, manakala mereka hanya duduk dan menonton dengan seronok. Jadi, anda sudah kenal pasti corak-corak ini. Apa yang perlu anda buat? Adakah anda perlu berkonfrontasi dengan mereka? Jawapannya, jarang sekali. Penyedut tenaga jarang mengaku kesilapan mereka. Konfrontasi selalunya hanya akan memberi mereka lebih banyak drama untuk dimainkan. Strategi yang lebih bijak bukan tentang mengubah mereka. Ia tentang mengubah anda dan persekitaran anda. Ini adalah algoritma perlindungan diri. Langkah pertama, kenali dan namakan. Beri nama kepada taktik yang digunakan. Ini taktik mangsa abadi. Atau ini pengkritik halus sedang beraksi. Apabila anda menamakannya, anda mengubahnya daripada sesuatu yang mengelirukan secara emosi kepada satu corak tingkah laku yang boleh dianalisis. Anda mengambil balik kuasa. Langkah kedua, tetapkan sempadan yang tegas. Sempadan bukanlah dinding. Ia adalah pintu. Anda yang tentukan siapa boleh masuk, bila dan berapa lama. Contohnya, jika mangsa abadi menelefon, katakan, aku ada 5 minit sahaja sebelum mesyuarat. Ini memberi had masa yang jelas. Jika pengkritik halus memberi komen, balas dengan neutral, terima kasih atas pandangan kau, dan tukar topik. Jangan berdebat. Jangan pertahankan diri anda. Ia membuang masa. Langkah ketiga, ubah peranan anda. Anda bukan tong sampah emosi mereka. Anda bukan penyelamat mereka. Anda bukan ahli terapi mereka. Apabila mereka mengadu, jangan beri penyelesaian. Sebaliknya, tanya, jadi, apa rancangan kau untuk selesaikan masalah ni? Ini mengembalikan tanggungjawab kepada mereka. Langkah keempat, kurangkan pendedahan. Ini mungkin langkah yang paling sukar, terutama jika ia melibatkan kawan lama atau ahli keluarga. Ia bukan tentang memutuskan hubungan secara dramatik. Ia tentang secara beransur-ansur mengurangkan masa yang anda luangkan bersama mereka. Balas mesej lebih lambat. Jarangkan pertemuan. Anggap tenaga mental anda seperti akaun bank. Setiap interaksi sama ada deposit atau pengeluaran. Pastikan baki anda sentiasa positif. Pada akhirnya, melindungi tenaga anda bukanlah satu tindakan yang mementingkan diri. Ia adalah satu keperluan kerana hanya dengan bateri yang penuh, anda boleh benar-benar hadir untuk orang yang betul-betul penting dalam hidup anda dan yang paling utama untuk diri anda sendiri.